Tuan-tuan, puan, muslimin, muslimat, rahmatul kiblingan. Pergi haji ni, dia macam jemputan kematian. Pergi haji macam jemputan kematian. Ada orang sakit, berbulan-bulan sakit. Ada yang bertahun-tahun sakit, tak mati-mati. Yang sihat, mati dulu. Yang sakit tu isteri dia. Boleh saya berjalan tak? Yang sakit tu isteri dia yang sakit. 3 bulan sekali suami dia yang sihat ni bawa isteri dia drive, hantar isteri ke AJN, buat rawatan, ambil darah, jumpa pakar. Yang sakit siapa? Yang sakit isteri. Yang jalan dulu siapa? Suami. Ada tak kes macam tu berlaku? Ada tak? Yang sakit isteri, yang meninggal siapa? Suami. Ada tak? Saya nak tanya, ada tak? Ada, banyak berlaku. Sama lah macam jemputan haji. Tak semestinya yang daftar tahun 2010 dapat panggilan. Tak semesti. Ada yang daftar 2018, Allah jemput dia lebih dahulu. Betul tidak? Betul. Dia daftar 2010, buat rayuan, tak dapat. Setiap tahun, every year, dia nombor 1. Pukul 12, 1 minit, masuk dia tarikh untuk 3 hari bulan, buat rayuan, dia nombor 1. 00001, dapat nombor 1. Merayu, orang yang pertama dalam Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, dia nombor 1, dapat nombor 00001. Orang yang pertama buat rayuan. Setiap tahun. Top 5. Ada orang daftar 2008 boleh. Main-main dia buat rayuan. Tak dapat ke? Kawan aku 2010 pun tak dapat. Aku ni 2000 boleh. Tiba-tiba dapat. Di mana? Itu yang katakan rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rezeki Allah yang memiliki Kaabah. Dialah Tuhan yang berhak nak jemput siapa saja di kalangan hamba-hambanya. Tak terikat. Allah tak terikat dengan syarat apa-apa, tahun bila. Allah, dia maha berkuasa. Dia tak terikat dengan mana-mana peraturan. Faham tak ni? Dia maha berkuasa. Dia boleh jemput siapa saja. Yang sihat ke, yang tak sihat ke, tiba masanya Allah nak panggil, bila-bila masa, at any time. Di mana engkau berada, Allah nak jemput, bila-bila masa, Allah boleh panggil. Boleh faham tak? Tak semestinya mendung. Tak semestinya mendung hujan. Gelap ni. Angkat kain, belolah angkat kain. Nak hujan. Lepas itu orang balik. Sidai balik. Betul tak? Kadang-kadang cerah matahari. Tiba-tiba hujan turun secara tiba-tiba.